Saya masih lagi membaca buku realiti ketiga dalam kaunseling karya Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Mat Inggal. Buku yang sangat menarik. Baru baca bahagian pertama, saya mendapat satu informasi yang sangat berguna yang membuka akal saya untuk berfikir lebih ke hadapan, lebih mendalam. Right. Dalam buku ini, ramai juga yang bertanya kepada saya, apa sebenarnya realiti ketiga ni. Saya belum sempat lagi berbual dengan Datuk untuk pengisian buku ini, tetapi apa yang saya baca yang ditulis oleh Datuk dalam buku ini, realiti pertama adalah mengenai realiti pengalaman klien itu sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan dia, ada tak konflik, tekanan pengalaman emosi, itu realiti pertama. Realiti yang kedua adalah tentang realiti teori dan profesional, tentang kerangka konsep, tentang teknik dan modul-modul psikologi, teori kaunseling yang digunakan apabila klien berjumpa dengan kaunselor. Dan realiti ketiga adalah tentang dimensi makna dalam kehidupan. Bila kita bercakap tentang makna dalam kehidupan ni, saya relatekan balik dengan satu buku daripada Profesor Malik Badri tentang memahami jiwa. Buku Memahami Jiwa yang saya dah baca dan sentiasa rujuk juga buku tu, tentang manusia mencari makna dalam jiwa. Dan ini juga saya relatekan dengan buku Man's Search for Meaning daripada Viktor Frankl. So buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik apabila diadunkan dengan pelbagai kupasan-kupasan daripada buku-buku lain, rujukan-rujukan lain. Dan apa yang menariknya dekat sini adalah bila kita melihat mencari makna dalam kehidupan itu sentiasa ada dalam hidup seseorang. Mencari makna dalam kehidupan itu perlu ada sebenarnya dalam kehidupan seseorang. Okey. Dan saya petik apa yang Datuk tulis kat sini dalam perbincangan tentang hakikat jiwa dan hati. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menegaskan bahawa kebahagiaan sebenar manusia terletak pada pengenalan di kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, dan usaha untuk penyucian jiwa. Nampak tak? Ini memberikan kita satu sudut pandangan yang berbeza, yang